Semalam, selesainya majlis tanda custom launch and bike handover ceremony di North Paddock, Lintang Sepang. Bersaksikan kehadiran media dan pengunjung yang lain, semua 88 orang pemilik terawal telah pun selamat menerima kunci motor masing-masing tanda LS250S. Majlis pelancaran ini juga dihadiri oleh pengasas tanda motorcycle sendiri. Dari jauh mereka terbang datang ke Malaysia. Dan akhirnya harga rasmi turut didedahkan di acara ini. Ni mesti ramai yang lega. Motor ni lepas JPJ dan halal di jalan raya. Maksud saya sah atas jalan. Tidak pulang dengan tangan kosong, setiap pemilik membawa pulang sijil penghargaan official, baju rasmi komuniti, helmet dan juga manis-manis yang lain. Selesai majlis pelancaran, mereka dibawa pula ke first tanda community ride di Malaysia. Pusing-pusing sekitar Sepang dan diakhiri dengan makan tengah hari di Lakeside at SIC. Kehadiran kami disambut baik oleh pihak kafe ini dan dilengkapkan dengan sesi interview bersama pemilik-pemilik tanda yang ada. Nak tahu apa yang mereka kata? Itu kita tunggu di next video.